Okey, hari ni kakak sharekan resepi soft cookies. Okey, ramai je yang nak tu. Tengok tekstur biskut ni, lembut je. Sesuai dengan nama soft cookies. Best kan bila makan cicah dengan air susu macam tu. Okey, mula-mula korang cairkan butter, mentega tu sehingga sedikit perang tapi tak nak hangus. Gunakan api slow je. Tahu. Okey. Lepas tu korang masukkan gula perang, gula custard dan juga sebiji telur. Kakak lupalah nak rakam. Masukkan sedikit esen vanila. Okey, lepas tu korang kacau. Kacau ni macam manja je tau. Okey, lepas tu masukkan tepung, soda bikarbonat dan juga serbuk penaik. Coklat button, coklat chip. Kacau biar rata. Lepas tu korang rehatkan dalam chiller dalam 1 jam macam tu. Lepas tu baru skupkan di atas loyang. Kalau nak timbang dalam lebih kurang 22 hingga 25 gram. Lepas tu korang letaklah coklat button on top tu dengan coklat chip. Okey, bakar pada suhu 170. Okey, selamat mencuba. Bye.